Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan juga shalom baju-baju yang berkentayang di luar sana. Okey, hari ini hari Rabu, jam menunjukkan 6.56 pagi. 15 Oktober 2025 Okey, ini ada lagi komen daripada Jebeng Hang Suang yang tak faham ke ataupun sengaja nak provoke walau-walau, tapi ini dia tulis negara pemberian British. Lu bilang merdeka? Tanda soal. Merdeka itu, dengar baik-baik. Merdeka itu berperang melawan penjajah. Bukan diberi dan bayar pajak tiap tahun. Okey. Jebeng IQ 78 ni daripada negara sebelah kita ni, yang presiden dia sendiri cakap yang warga dia kuat membohong. Dan dia punya influencer yang terkenal yang bernama Didi Kobaizer mengatakan apa? Kalau udah miskin jangan kau blok. Dan dia punya orang yang sama juga mengatakan rata-rata rakyat dia yang duduk di negara dia tu IQ 78, IQ gorila yang bernama Nico, gorila betina bukan aku kata, dia orang yang kata tak kau tengok berkomen apa kan? Dia orang sibuk mengatakan yang kita ni negara giveaway daripada British lebih kurang macam itulah maksud dia iaitu dia punya kod dia punya pahaman dia, kalau nak melawan penjajah ni wajib berperang, wajib bermani darah, wajib kehilangan nyawa, wajib kerugian harta benda dan bla 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 bla. Okey, dia ginilah Hang Suang, aku nak beritahu pemikiran, mentaliti, IQ pemimpin kami dengan pemimpin kamu jauh berbeza, tak sama. Orang merdeka, dia pelbagai cara terpulang atas kebijakan pemimpin dia untuk merdeka bagaimana. Apa yang dia boleh capai dengan cara dia tu. Asalkan objektif utama dia, kemerdekaan itu tercapai. Pak Imam kalau terpaksa bayar dengan Belanda sampai berbeling-beling guldia pun tak apa, tak ada masalah. Tahun 2000 berapa belas, 2017 ke baru selesai, dia punya hutang pun tak ada hal. Betul lah Asalkan merdeka lah betul tak Betul tak? Okey, termasuklah negara kami. Negara kami merdeka melalui perjanjian damai, perundingan damai. Okey, kami tidak perlulah untuk mengangkat senjata untuk mencapai kemerdekaan, sehinggalah mencapai kemerdekaan. Tidak perlu. Sebab apa? Pemimpin kami punya otak yang jauh lebih cerdas daripada otak pemimpin kamu, wahai Jebeng tak guna. Faham tak? Itu bukti. Sebab apa? Pemimpin kami menghargai setiap satu nyawa rakyat dia. Dalam Islam pun nyawa manusia jauh lebih penting dari segala-galanya. Faham tak? Sebab apa? Dalam hukum Islam, kalau kita membunuh seseorang tanpa hak yang dibenarkan oleh syarak, dosa dia Allah saja yang tahu betapa besarnya dosa tersebut. Dan Islam cintakan kedamaian. Tengah berperang perang saudara antara Muawiyah dengan Khalifah Ali pada ketika itu, apabila Amru Ibn Nas mengangkat Al-Quran di tengah peperangan, mengangkat Al-Quran di hujung tombak ataupun hujung pedang, okey, dicocok Al-Quran tu, satu beliau mengangkat Amru Ibn Nas, okey, iaitu sebagai tanda rundingan damai, serta merta peperangan itu dihentikan. Tengah berperang tau, itu ajaran Islam. Tengah berperang antara tentera Muawiyah dengan tentera Khalifah Ali radhiyallahu anhu, okey, Saidina Ali, tengah berperang. Muawiyah iaitu di sebelah pihak Amru Ibn As di sebelah pihak Muawiyah menggunakan akal licik dia. Sebab apa? Ketika itu tentera Muawiyah diambang kekalahan dan tentera Saidina Ali diambang kemenangan. Tinggal sikit saja lagi memang mereka memang dia orang akan sikat habis tentera Muawiyah. Tetapi apabila Amru Ibn As mengangkat Al-Quran menggunakan tombak ataupun pedang, hujung pedang beliau, okey, iaitu sebagai tanda untuk berdamai, untuk ceasefire, Saidina Ali serta-merta mengarahkan tentera dia, jangan berperang, hentikan peperangan, hentikan pertempuran. Sebab apa? Genderang perdamaian telah dipalu oleh pihak Muawiyah. Okey? So jadi pemimpin kami pergi ke London berunding untuk kemerdekaan tanah Melayu kita, dan akhirnya tercapai pada 31 Ogos 1957. Okey,
Itu adalah atas kebijakan pemimpin kami. Dan kami pun tidak pernah mempertikaikan kemerdekaan kalian melalui senjata. Melalui pertumpahan darah. Berapa ramai rakyat kalian yang harus kehilangan nyawa. Sia-sia. Yang sebenarnya boleh dirondeng untuk berdamai. Kalau pemimpin kalian bijaksana seperti pemimpin kami. Faham? Itu pun kalian tidak damai sepenuhnya. Kalian terpaksa membayar kompensasi ataupun membayar pampasan terhadap pihak Belanda. Barulah Belanda setuju untuk melepaskan negara kalian, untuk memerdekakan negara kalian. Itu pun kalian tidak mengaku. Kalian anggap, oh itu bukannya bayar untuk merdeka dan sebagainya. Habis apa yang digelarnya? Syarat dia. Kalian kata itu adalah salah satu syarat untuk berdamai. Tetapi syarat dia adalah untuk membayar ganti rugi. Baru dia, kalau ganti rugi itu kalian tak bayar, agak-agak Belanda masih memerangi kalian enggak? Agak-agak kalian boleh merdeka ke pada tahun 1947? Boleh diiktiraf ke sebagai satu kemerdekaan oleh pihak Belanda? Bermenah diri. Fikir. Jangan jadi jebeng hang suang sangat. Dan kalian selalu memfitnah kata kami membayar pajak kepada British. Tunjukkan bukti. Kami boleh tunjuk bukti. Sidang meja bundar yang dilakukan, yang dibuat di Belanda, kalau tak silap aku, di Hague, Belanda. Untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan negara kalian. Ada dalam sejarah. Ada dalam Wikipedia. Ada dalam YouTube bersepah-sepah. Type aja persidangan meja bundar. Di situ diterangkan dengan jelas apa yang berlaku di sana. Cuba kalian fikir. Kalian kata kami ini membayar pajak setiap tahun kepada Inggeris, dan Inggeris mengambil tanah kami selama 999 tahun atas pajakan. Mana bukti dia? Mana bukti? Mana bukti mengatakan kami ini berada lagi dalam naungan British sehingga 999 tahun. Sebenarnya kami tidak merdeka. Mana bukti dia? Kalau betul kami enggak merdeka, kenapa di zaman Tun Mahathir berlaku operasi downgrade? Kenapa? Dan pada ketika itu Perdana Menteri British Margaret Thatcher sakit kepala apabila Guthrie telah dibeli dalam masa satu malam saja, dirampas balik oleh kerajaan Malaysia dalam masa satu malam saja melalui pembelian saham-saham Guthrie. Dan dalam masa satu malam Guthrie kami ambil balik. Itu hak kami, itu tanah kami. Tapi pada ketika itu dipunyai oleh kerajaan British, oleh ahli-ahli perniagaan British. Di situ kami bebaskan tanah kami yang berluas beribu hektar daripada genggaman pihak British. Tahun 1981 atau 82, aku tak pasti. Tapi lebih kurang macam itulah. Di era pemerintahan pada Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat pada ketika itu. So, kalaulah kami masih lagi dalam naungan British, kami masih lagi dijajah oleh British, mana mungkin Perdana Menteri kami berani melakukan operasi downgrade tersebut. Dan mana mungkin kami Malaysia pada ketika itu berani melakukan kempen Buy British Last. Mana mungkin. Dan sehinggakan kerajaan British dan pada ketika era Margaret Thatcher juga ketak-ketir berunding balik dengan kami. Mendengar apa yang kami tak puas hati berkenaan dengan perdagangan, hubungan dua hala antara British dan Malaysia pada ketika itu. Dan mereka mengikut syarat-syarat kami. Dan mana mungkin Perdana Menteri kami pada ketika itu juga, iaitu Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat, menjalankan kempen pandang ke timur. Mana mungkin? Kalau kami ini negara yang tidak bebas dan negara kami yang masih lagi dijajah. Kerana apa? Kamu cemburu ya? Kami bebas tanpa, kami merdeka tanpa menumpahkan walaupun setitis darah pada pejuang kami. Cemburu ya Don? Okey, Assalamualaikum. Bye-bye semua my friend. Dan juga shalom untuk jemput-jemput hang suang yang masih lagi bertayang di luar sana. Bye-bye. JB Style berada. JB Style.